Tiga. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, goyangkan tangan. Dipusing-pusing, pusingkan badan. Dipusing-pusing, goyangkan lutut. Okey. Cikgu suka yang semangat semua. Okey, lepas ni kita nak start belajar kan? Siapa boleh teka? Cikgu nak ajar. Sekejap cikgu ambil barang cikgu sekejap, okey? Dekat sini cikgu ada kawan. Nama kawan cikgu ni Pipi si Penyu. Penyu? Alamak, betul ke ni penyu? Tak, penguin, ya betul. Okey, so Pipi si penguin. Jadi hari ni cikgu nak ajak Pipi untuk belajar sama-sama dengan kita. Okey tak? Okey. Jom kita tengok. Jadi hari ni cikgu dan Pipi nak bercerita tentang satu cerita. Kalau kamu tengok gambar ni, tahu tak kita nak belajar pasal apa hari ni? Pipi tahu tak kita nak belajar apa hari ni? Tak tahu. Pipi pun tak tahu. Macam mana Pipi nak cerita nanti? Okey, jadi cuba kamu tengok. Nampak buah apa kat situ? Buah apa? Buah durian. Durian. Bagus. Okey, jadi sebenarnya hari ni cikgu ajak Pipi untuk ceritakan satu cerita yang menarik dekat kamu semua tentang buah durian. Jadi hari ni kita sebenarnya nak belajar tentang tema buah-buahan. Okey. So, jom kita dengar Pipi bercerita. Hai semua, nama saya Pipi. Hari ni saya nak berkongsi cerita tentang pengembaraan sebiji durian. Kawan-kawan nak dengar tak? Nak. Okey, jom dengar Pipi bercerita. Di sebuah hutan yang penuh dengan flora dan fauna, tinggal sebiji durian yang besar dan berduri. Pada suatu hari, durian yang besar dan berduri itu terlepas dari pokoknya. Kesianlah durian itu tidak terlepas. Ia pun menggelinding menuruni bukit, melalui hutan kecil dan akhirnya berhenti di tepi sungai. Kawan-kawan tahu tak? Menggelinding tu apa ya? Nanti kita tanya cikgu, okey? Jom kita sambung. Kenapa durian tu nampak sedih? Sebabnya sepanjang dia berjalan, dia bertemu dengan pelbagai haiwan. Ada yang takut dengan baunya. Kau tahu tak macam mana bau durian? Sebab bau dia sangatlah kuat. Ada pula yang ingin tahu macam mana rasa durian ni. Kemudian, apabila hari hujan, durian pun hanyut dekat sungai. Dia tersangkut di akar pokok besar. Alah, kesiannya durian tu. Tiba-tiba, seekor kera yang bijak melihatnya dan membantunya menolak ke tepi tebing. Monyet membantu durian. Durian itu pun berterima kasih kepada... Alamak, bukan monyet lah kawan-kawan. Kera. Okey, kita sama balik, okey? Durian itu berterima kasih kepada kera kerana telah membantunya. Jadi dekat sini kita dapat tengok yang monyet dan juga kera dan juga durian dah berkawan baik sebab kera dah membantu durian menyelamatkan diri daripada hanyut di sungai. Jadi kawan-kawan boleh teka
tak apa pengajaran daripada cerita si durian ni? Okey, pengajaran dia dekat sini, walaupun kita berbeza, tetapi kita boleh saling bantu-membantu dan juga bekerjasama. Kebaikan yang kita dah buat akan dibalas dengan kebaikan yang lain. Okey? Ya, okey. Itu saja daripada Pipi. Terima kasih.